Semasa saya dalam perjalanan mengantar ibu saya ke rumah, suami saya menelepon saya dalam keadaan marah. Dan suami saya ada melaporkan taklid pada saya yang berbunyi, sekiranya engkau pergi ke rumah mak, maka aku ceraikan engkau hari ini. Saya mendengar dalam keadaan kurang jelas. Saya terus menghantar ibu pulang ke rumah ibu saya. Sebulan kemudian suami saya tanya dengan saya, adakah saya pergi rumah ibu saya? Saya jawab, ya. Maka dia mengaku bahawa dia telah melaporkan perkataan, sekiranya engkau pergi ke rumah mak, aku ceraikan engkau hari ini. Jatuhkah talak taklid suami saya terhadap saya? Apakah hukumnya sekiranya saya masih bersama dengan suami saya, kerana suami saya beranggapan tiada apa-apa sehingga mahkamah menjatuhkan hukumannya? Suami dia kata, kalau mu pergi rumah makmu hari ini, maka aku ceraikan kamu pada hari ini. Nampak? Jawabnya, kalau dia pergi pada rumah mak dia, maka jatuhlah satu talak. Yang tak jatuh ni, dia ni, kalau mu pergi rumah makmu ini, aku akan cerai kamu. Ada lebuk akang, tak jatuh talak. Kerana akang belum cerai lagi. Tapi kalau aku ceraikan kamu, maknanya sekarang aku ceraikan kamu, atau telah aku ceraikan kamu setelah kau sampai ke rumah mak. Nah, tapi kalau kata aku akan cerai mu, kalau mu pergi rumah mak mu, tidak akan jatuh talak. Melainkan bila dia pergi, suami kena lapas sekali, aku ceraikan kamu, baru jatuh. Jadi dalam kes ni memang telah jatuh. Kemudian dalam kes mahkamah syariah, mahkamah ni nak mengesahkan sahaja. Faham tak? Betul ke tak kalang gini, lapas gini, nak bak kalau kalang gini memang jatuh dah. Dah jatuh pada hari mahkamah ke pada hari hak berlaku? Jadi tujuan mahkamah, sebab sekarang ni ramai orang jahil dalam bab nikah kahwin. Dalam bab cerai tolak ni ramai sangat jahil. Tak ramai orang yang tahu. Maka sebab tu nak kesah di mahkamah. Sebab kadang-kadang oleh kerana kejahilan pasangan, hak cerai dah dia kata tak cerai lagi. Hak tak cerai dia kata jatuh talak. Jadi bahan-rambang sekali. Jadi dia adakan mahkamah syariah tujuan nak memastikan, nampak, adakah berlaku perceraian ataupun tidak. Nampak? Lepas tu duduk bersama gua ni. Kalau jatuh dah perceraian, kita duduk bersama. Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya haram dia jimak isteri dia. Nampak? Ni ingatlah, kalau berlaku perceraian dalam edah lah. Jika cerai jimak juga, tak jadi rojak dia panggil. Dia dalam mazhab Syafi'i mesti kena lapah. Aku rojak kamu menjadi isteriku, baru boleh jimak. Tiba-tiba dia hidup bersama, faham? Maka hukumnya haram, tapi tidak dikira zina. Faham tak? Bukan hukum zina, berdosa kerana istimta' dengan isteri dalam edah sebelum rojak. Dalam mazhab Hambali, jimak adalah rojak. Nampak? Jadi caranya rojaklah segera. Nampak? Walaupun tidur dah 2 kali jimak dah, katalah aku rojak kamu menjadi isteriku. Kemudian istighfar kerana kita melakukan kesalahan dalam masa iddah, iaitu jimak isteri sebelum melapaskan rojak. Faham?